Orang yang suka laga-lagakan manusia ni tak masuk syurga, Nabi kata. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah an-namimah. Tidak masuk syurga pengadu domba. Ramai orang jadi pengadu domba antara adik-beradik, bergaduh adik-beradik. Mengadu domba antara anak dengan mak. Yang anak seorang ni ngadu, mak, Abang Long gini. Abang Long gini. Mak ni jadi nak marah, jadi tak suka Abang Long. Mak tahu tak Abang Long cakap apa pada mak? Ambo jadi adu domba antara anak dengan ibu, anak dengan ayah. Ada jadi adu domba antara suami isteri. Ramai mana ibu tak sedar jadi adu domba antara menantu dengan anak. Mak ni, na'udzubillah min zalik. Tapi banyak ibu-ibu, ayah-ayah yang kurang ilmu, kurang iman hari ini, mengikut hawa nafsu, ikut kehendaknya, nak mengawal-ngawal berlebihan. Telefon anak lelaki, Mat, balik rumah jap, Mat. Mak, ada apa mak? Mak cakap terus je lah. Mak ni akan balik tapi lambat sikit. Ni pasal bini kau ni, Mat. Ai, mak ni geram dah tengok bini kau ni. Kau tahu tak bini kau cakap apa dengan mak tadi? Jawab, bla 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 bla. Ya ke mak? Tak apa mak, nanti balik tahulah saya nak buat apa pada bini saya tu. Mak pula jadi adu domba. Tak pasal-pasal bini tu tak ada masalah dengan dia, masalah dengan mak. Suami ni pun naik marah apa semua. Kadang-kadang tu tuan-puan sekalian, isteri ni jadi adu domba anak dengan ayah. Mak ni jadi adu domba. Mat, kenapa mak? Mak nak cerita sikit pasal ayah kau ni. Kau tahu tak apa yang ayah kau buat pada mak? Cerita. Kesiannya dekat mak. Orang memang geram lah ayah ni. Ramai mana anak jadi derhaka kepada ayah disebabkan ibu yang sangat mengikut hawa nafsu. Cerita keburukan suami dia kepada anak. Sampai anak bagi warning, ayah kalau ayah buat lagi macam tu pada mak, oi sekarang. Macam-macam cerita pada saya sampai. Bahaya ni. Adu domba ni. Adu domba ni dia merosakkan dua hubungan.